Tips kumpul RM100,000 dalam masa 5 tahun. Ini formula yang paling mudah. Jawapannya ada pada simpanan emas. Contohnya, kalau anda nak capai RM100,000 dalam masa 5 tahun, anda boleh target untuk simpan sekitar 150 gram emas. Caranya mudah, konsisten simpan 2.5 gram emas setiap bulan melalui akaun emas Skep Public Gold selama 60 bulan iaitu 5 tahun. Hari ini harga 150 gram emas bernilai lebih RM60,000. Berdasarkan sejarah 20 tahun yang lepas, harga emas naik secara purata 10% setahun. Jadi dalam masa 5 tahun, nilai 150 gram emas yang anda simpan itu dijangka meningkat sehingga sekitar RM100,000. Emas sama seperti hartanah, ia adalah aset dengan appreciation value yang bermakna makin lama makin naik nilainya. Bezanya, emas lebih mampu milik dan lebih mudah disimpan. Jadi kalau anda nak mula bina simpanan RM100,000 yang pertama anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.